Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jadi insyaAllah hari ini kita akan jawab soalan berkaitan dengan job order costing lah. Okey, sebabkan ramai minta untuk job order costing, jadi kita cuba buat soalan untuk job order costing. Jadi, okey, so kita padam dulu lah. Okey, kita baca soalan sama-sama dulu Tak pun korang screenshot dulu lah soalan ni. 1, 2, mana tepi ni? Lah. Okey, kecekrek. Okey dah Okey. Next macam ni. Soalan dia. Mahogany Furniture Manufacturing Ltd use a job order costing system. Manufacturing overhead applied is to job based on direct labor. Okay, the manufacturing applied based on direct labor. Lepas tu for April 2026, predetermined overhead is RM15 RM15 per direct labor hour. Okay, so kita kena highlight lah mana yang berkaitan dan mana yang penting. So untuk on April 2026, the company commence okay, work on 2 separate job. Ada job 1 dengan job 2. Okay, the following transaction occurred during the month of April. Itu macam ni. Okay, so kita buat dulu soal yang satu lah. April 1. Okay, purchase raw material on account for 50. Kita anggap ni RM je lah Ingat RM je lah. On account for RM50,000. So bila dah kita purchase, kita akan debitkan dengan raw materials. Lepas tu kita akan bertambah sebanyak RM50,000. Raw materials inventory pun boleh, raw materials pun boleh rasanya. Okay, lepas tu kita akan kreditkan account payable. Okay, account payable. Okay, account payable pun sebanyak RM50,000. Okay, sebanyak RM50,000. Okay, so dalam kes ni kita omit lah. Okay, kita abaikan dia punya kita abaikan dia punya explanation. Okay, tak perlu explanation. Okay, next. Siap dah untuk kita punya yang pertama tu. Gitu je, tak susah mana pun. Okay, kedua adalah raw material were requisitioned tak tahulah from the store room for production. Jadi dia gunakan RM12,000 dan juga RM18,000 lah direct material. Jadi indirect material sebanyak for general factory use ni. So ini direct material. Jadi untuk direct material, untuk job order costing, okay, kita ada satu saja account direct material lah, iaitu kita ada satu saja account work in process. So masukkan saja work in process. Okay, lepas tu ada manufacturing overhead. Okay, ini untuk direct direct. Yang ni untuk indirect. Gitu je. Okay, dia tak susah mana pun. Okay, mana yang direct dia akan masuk in process, yang bukan direct dia akan masuk manufacturing overhead. Tak kisah sama ada raw material ataupun labor. Okay, so in process ni kita tambahkan saja RM18,000 dengan RM12,000. Jadilah RM30,000. Betul tak? RM30,000. Lepas tu untuk debit sebab dia bertambah kat situ. Lepas tu manufacturing overhead kita pun RM3,000. RM3,000. Okay, RM3,000. So apa yang kita kreditkan? Kita kreditkanlah raw material. Okay, sebanyak RM33,000. Okay, so itu saja untuk kita punya ni. Lepas tu nombor 3 pula. Okay, nombor 1 dah, nombor 2 dah, nombor 3. Total gross factory payroll for the month was calculated from time cards amounting RM18,500. 80,500. Not paid yet for employees. Okay, bila dia kata not paid yet, maksudnya kita menggunakan payroll liabilities. So masukkan dulu factory labor sebanyak berapa? Sebanyak RM18,500. Okay, lepas tu kita masukkan dia punya payroll liabilities. So kalau lah dia kata dia bayar menggunakan cash, maka kita kreditkanlah cash.
Tapi kalau dia tak bayar lagi ataupun dia kata on account, maksudnya kita kreditkan payroll liabilities. So next, soalan nombor 3 dah. Nombor 4 pula. The total payroll analysis sheets amount show the following breakdown for allocation. Okay, so untuk direct labor ada 18,000 dengan 6,000. Untuk indirect labor kita ada 4,500 ringgit. Jadi untuk direct labor kita masukkan ke dalam work in process. Manakala ini kita masukkan dalam manufacturing overhead. Okay, dia auto ni, work in process. Okay, so kita macam biasa, kita masukkan dalam satu work in process. So work in process kita debit work in process, debit berapa? Tambahkan je lah 2 ni, 8,000 campur 6,000, 14,000. Betul tak? 14,000 kan? Okay, kalau salah tu kita kalkulator jap. 8 campur 6, 14. Okay, so sama lepas tu manufacturing overhead. Okay, manufacturing overhead kita sebanyak menggunakan indirect tu. Okay, 4,500. So 4,500 ni actual manufacturing overhead Lepas tu yang kita kreditkan lah factory labor. Kan, factory labor. Okay, pekerja kilang. Sebab apa? Sebab kita dah debit kan ni. Lepas tu kita keluarkan balik guna sini gunakan kredit dia. So tambahkan 14,500 tambah 14,000 tambah 4,500 dapat 18,500 ringgit. Okay, next. Soalan seterusnya 4 sudah. 5 pula. Other actual manufacturing overhead was incurred on account amounting to 5,500 including factory liabilities and factory rent. Bila dia kata, okay, bila kita dah ni overhead cost incurred, actual incurred on account, maksudnya kita menggunakan account belum bayar. Okay, account belum bayar, account payable. Okay, so gini jalan kerjanya. Kita macam biasa debitkan manufacturing overhead. Lepas tu kita kreditkan account payable. Okay, berapa manufacturing overhead kita? 5,500. Samalah dengan account payable. 5,500, 5,500. Okay, gitu saja. Okay, tak susah sangat. 6 pula. Manufacturing overhead was applied to job 1 dengan job 002 based on indirect labor. Direct labor hour logged. Okay, so kita masukkan dekat 6 ni. Manufacturing overhead applied, dia akan belah kredit. Jadi kita akan debitkan work in process. Lepas tu manufacturing overhead. Jadi macam mana nak kira? Kita kira berapa jam yang ada. 900 jam. Okay, so apply manufacturing overhead sama dengan 900 jam darabkan RM15. So kita akan dapat RM13,500. Jadi masukkanlah debit RM13,500 untuk work in process. Lepas tu kreditkan RM15,500 untuk manufacturing overhead. Selesai sudah. Lepas tu 7 bulan pula, job 101 was complete and transfer to the finished good warehouse. Okay, so kita debitkan okay, so kita keluarkan lah job order 101 tu. So finished goods inventory akan debit, manakala yang kredit adalah work in process. Jadi cara nak kira cost dia adalah, okay, untuk job order costing, untuk job 101, direct labor dia sebanyak direct material sebanyak direct material sebanyak RM18,000. Okay, so RM
18,000. Lepas tu direct labor kita ambil juga dekat sini sebanyak RM8,000. RM 8,000. Lepas tu kita ambil apply manufacturing overhead sebanyak macam mana? RM15 darabkan dengan 15,500 hour. Okey, sebab dia based on sinilah. Okey, untuk manufacturing overhead. Okey, so RM15,000 darabkan 500 sama dengan RM7,500. Jadi ini sahaja kita campurkan semua. 18,000 campur 8,000 campur 7,500, kita akan dapat 33,500 merupakan kos bagi job yang bernombor 101. Alah, susah betul nak sebut. Ini total kos dia. Baik, okey, so kita 33,500. Pindah ni lah 33,500. Khalas. Belum lagi nombor 8. Job 101 was sold on customer on account. On account. Okay, sold on account. Sold to customer RM45,000. Jadi 8. Okay, macam biasa kita kreditkan cash ataupun account receivable. Apa benda aku? Okay. Account receivable. Account receivable. Berapa tadi? Dia jual berapa? 40,000. 45,000. 45,000. Lepas tu yang kredit kan adalah sales revenue. Sama je, template je. Dia punya yang bertukar hanyalah nombor saja je. Belajar. 45,000. Lepas tu kita jangan lupa untuk debitkan cost of goods sold. Cost of goods sold. Berapa tadi? Cost dia lah 33,500. Lepas tu kita debitkan finish good inventory. Finish goods inventory. Baik, 33,500. Khalas, begini sajalah. Jawapan bagi kita punya latihan job order costing. Ini latihan. Kejap kita pilih semua. Inilah jawapan akhir bagi kita punya job order costing. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya di ruangan komen. InsyaAllah saya jawab satu demi satu lah. Jadi kejap saya tengah semak jawapan. Kalau salah nanti kena buat video baru. Betul. Betul lah 33,500. So tak ada kesalahan berlaku di situ. Baik, selesai. Jadi apa-apa soalan boleh tanya dalam komen ataupun share je dalam grup ataupun boleh PM saya direct. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.